Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bicara ini menjadi lebih membara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nuraudah Umairah binti Jumahiruddin. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Melaka Pindah. Kod sekolah saya ialah MBA 0029. Pada pagi ini, saya berasa sangat teruja untuk kongsikan sebuah novel yang telah saya baca berjudul I Nak Masuk Asrama. Di dalam novel ini, terdapat banyak pengajaran dan nasihat yang berguna kepada kita semua. Jadi, ayuh dengarkan. Novel I Nak Masuk Asrama merupakan sebuah karya yang mengisahkan pengalaman seorang remaja bernama Aina yang begitu teruja untuk memasuki asrama buat pertama kali. Sejak kecil, dia sering mendengar cerita menarik daripada sepupunya yang bersekolah di asrama. Persahabatan erat, aktiviti seronok dan kehidupan berdikari yang mencabar tetapi menyeronokkan. Namun, apabila Aina akhirnya berjaya mendapat tempat di sebuah sekolah berasrama penuh, dia mula berdepan dengan pelbagai cabaran. Rutin harian yang ketat, peraturan disiplin yang tegas dan cabaran menyesuaikan diri dengan rakan sebilik yang mempunyai pelbagai perangai membuatkan Aina sedikit terkejut. Sepanjang perjalanan hidupnya di asrama, Aina belajar tentang erti persahabatan, berdikari dan keberanian. Menghadapi cabaran dari seorang gadis manja yang bergantung kepada ibu bapa, dia mula berubah menjadi seorang pelajar yang matang dan berani. Namun, satu konflik besar yang melanda apabila Aina difitnah mencuri barang rakan sebiliknya, menyebabkan dia hampir dibuang sekolah. Aina benar-benar terkejut apabila dia dituduh mencuri barang rakan sebiliknya, Mira. Barang yang hilang itu adalah seutas gelang emas yang sangat berharga, hadiah daripada ibu Mira. Tanpa sebarang bukti yang kukuh, beberapa pelajar mula menyebarkan cerita bahawa Aina adalah pencuri, menyebabkan dia dipandang serong oleh rakan-rakannya. Aina berasa sedih dan kecewa, tetapi dia tahu dia tidak boleh berdiam diri. Dengan bantuan sahabat baiknya, Farah, mereka cuba menyiasat sendiri tentang kehilangan gelang tersebut. Mereka mula mengingati kembali kejadian malam sebelum gelang itu hilang. Setelah beberapa hari menyiasat, mereka teringat bahawa ada seorang pelajar Syafiqah yang sering masuk ke bilik mereka untuk meminjam barang. Mereka mengikuti Syafiqah dengan berhati-hati dan akhirnya menemui gelang itu tersembunyi di dalam loker pribadinya. Rupa-rupanya Syafiqah yang mencurinya kerana cemburu dengan Mira. Apabila bukti dikemukakan kepada warden dan pihak sekolah, Aina akhirnya dibebaskan daripada tuduhan tersebut. Syafiqah mengaku salah dan dikenakan tindakan disiplin. Mira merasa sangat bersalah kerana mempercayai fitnah tanpa usai periksa dan memohon maaf kepada Aina. Walaupun peristiwa ini sangat menyakitkan, Aina belajar sesuatu yang berharga. Kadang-kadang hidup tidak adil, tetapi kebenaran akan tetap menang jika kita berpegang teguh kepada prinsip yang betul. Dia tidak dibuang sekolah, malah lebih dihormati kerana keberaniannya menegakkan kebenaran. Dari pengalaman ini, Aina menjadi lebih matang dan yakin untuk meneruskan kehidupannya di asrama dengan lebih tabah. Hubungannya dengan rakan-rakan semakin erat dan dia lebih menghargai nilai kejujuran serta persahabatan sejati. Pengajaran dan kesimpulan dari novel ini, jangan mudah menuduh orang tanpa bukti. Kesalahan Mira dan rakan-rakannya untuk terus menuduh Aina tanpa menyelidik terlebih dahulu mengajar kita supaya tidak membuat kesimpulan tanpa bukti yang kukuh.
Selain itu, persahabatan sejati itu berharga apabila Farah membantu Aina menyiasat kes itu, membuktikan bahawa sahabat sejati akan sentiasa ada di saat susah dan senang. Belajar berdikari dan menjadi lebih matang juga membantu Aina menjadi lebih kuat dan matang dalam menghadapi cabaran hidup di asrama serta dunia luar. Pada saya, buku ini memberikan perspektif menarik tentang kehidupan di asrama dengan penulisan yang ringkas dan mudah difahami. Dengan gaya penyampaian yang bersahaja tetapi penuh mesej positif. Buku ini amat sesuai untuk dibaca oleh semua pelajar. Buku ini bukan sekadar menghiburkan tetapi juga mendidik pembaca tentang kepentingan persahabatan, disiplin dan nilai-nilai dalam kehidupan seharian. Akhir kata, saya mengambil kata-kata nasihat dan hikmah dari Bung Hatta. Apa pun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.